Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifa Ali Aisyah binti Ramli. Saya ialah pelajar College Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Hari ini saya akan membentangkan sedikit tentang sejarah pendidikan Islam di Malaysia. Tajuk diberi Perbandingan Sistem Pendidikan Islam di Negeri Johor dan Selangor dari sudut pentadbiran, kewangan dan kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Amira binti Sariman. Hari ini saya akan menerangkan tentang perbandingan sistem pendidikan Islam di negeri Johor dan Selangor dari sudut kurikulum. Sebelum tu, mari kita tengok pendahuluan tentang perbandingan sistem pendidikan Islam di negeri Johor dan Selangor dari sudut pentadbiran, kewangan dan kurikulum. Yang pertama, pendidikan Islam di Malaysia diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri selaras dengan Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan hal ehwal agama Islam sebagai tanggungjawab Raja-Raja Melayu dan Kerajaan Negeri. Oleh itu, setiap negeri mempunyai sistem pendidikan Islam yang berbeza dari segi pentadbiran, kewangan dan pelaksanaan kurikulum mengikut dasar serta keperluan setempat. Negeri Johor dan Selangor merupakan antara negeri yang mempunyai sistem pendidikan Islam yang tersusun dan berkembang pesat. Walaupun di kedua-dua negeri ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak mulia, tetapi terdapat juga perbezaan yang ketara dari sudut pentadbiran, pengurusan kewangan serta pelaksanaan kurikulum. Justru kami akan membincangkan perbandingan sistem pendidikan Islam di negeri Johor dan Selangor dari aspek pentadbiran, kewangan dan kurikulum. Perbezaan pentadbiran pendidikan Islam negeri Johor dan Selangor. Sedikit latar belakang penubuhan. Pentadbiran pendidikan Islam di Selangor bermula lebih awal, iaitu pada tahun 1894 melalui penubuhan kelas-kelas Al-Quran di bawah kelolaan kerajaan negeri. Usaha ini menunjukkan kesedaran awal kerajaan Selangor terhadap keperluan sistem pendidikan Islam yang lebih tersusun dan terancang. Pentadbiran pendidikan Islam di Johor pula bermula secara rasmi pada tahun 1918 dengan penubuhan Sekolah Agama Kerajaan Johor. Penubuhan ini berlaku semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar dan menandakan penglibatan langsung kerajaan negeri dalam pendidikan Islam. Seterusnya, dari segi struktur pentadbiran pendidikan di negeri Selangor adalah berbentuk berlapis dan lebih sistematik. Majlis Agama Islam Selangor iaitu MAIS berperanan sebagai pembuat dasar, manakala Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar tersebut. Struktur pentadbiran pendidikan Islam di Johor adalah lebih berpusat. Jabatan Agama Islam Negeri Johor iaitu JAINJ menjadi badan utama yang mengurus, menyelaras dan memantau semua institusi pendidikan Islam di peringkat negeri. Pendekatan pengurusan bagi negeri Johor dan Selangor. Pendekatan pentadbiran di Johor menekankan keseragaman dan penyelarasan secara menyeluruh. Semua keputusan berkaitan dengan pendidikan Islam dibuat di peringkat negeri bagi memastikan pentadbiran yang seragam di negeri Johor. Seterusnya, pendekatan pentadbiran di negeri Selangor pula menekankan aspek kawal selia dan pemantauan melalui pembahagian tugas-tugas mengikut peringkat pentadbiran. Sistem ini membolehkan pengurusan dilaksanakan secara lebih teratur dan lebih tersusun. Kesimpulannya, Selangor mempunyai sejarah pentadbiran pendidikan Islam yang lebih awal dan mengamalkan sistem pentadbiran secara berperingkat.
Johor pula mengamalkan sistem pentadbiran yang berpusat dan lebih tersusun dan seragam. Walaupun berbeza dari segi struktur dan pendekatan, kedua-dua negeri memainkan peranan yang penting dalam pembangunan pendidikan Islam di negara kita, Malaysia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi slide seterusnya, ini perbandingan sistem pendidikan Islam di negeri Johor dan Selangor dari sudut kewangan. Baik, kita pergi kepada peruntukan kewangan di Selangor. Okey, peruntukan guru dan pendidikan. Selangor telah memperuntukkan lebih 61 juta ringgit untuk monumen guru di bawah Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS bagi sekolah agama dan pengajaran Islam. Ini menunjukkan komitmen negeri dan dalam menampung kos operasi dan gaji tenaga pengajar pendidikan Islam. Seterusnya kita pergi kepada belanjawan JAIS iaitu Selangor mengurus belanjawan untuk pendidikan agama melalui Jabatan Agama Negeri dan peruntukan ini termasuk perbelanjaan guru kafah yang di kelas kafah, aktiviti pendidikan Islam dan lain-lain. Seterusnya kita pergi kepada sponsorship pengajian. Ini Selangor mengubah polisi sponsorship bagi pelajar Islam ke peringkat ijazah, fokus pada universiti dalam Indonesia seperti UIS untuk kurangkan kos luar negara. Seterusnya kita pergi kepada peruntukan kewangan Johor. Ada 4. Yang pertama, belanjawan negeri Johor 2026 untuk pendidikan agama. Johor memperuntukkan sejumlah besar untuk pendidikan termasuk Islam sebagai sebahagian daripada keseluruhan bajet pembelajaran. Walaupun angka penuh untuk Islam tidak spesifik, pendidikan agama diliputi dalam program ke-9 negeri, projek pendidikan sekolah agama baru. Seterusnya, bantuan khusus untuk sekolah agama. Kerajaan Johor memberikan RM3,000 peruntukan khusus untuk aktiviti sekolah agama yang punya sijil halal bertujuan tingkatan taraf kemudahan sekolah agama. Seterusnya, projek pembinaan sekolah agama baru yang Johor juga merancang pembinaan 3 sekolah agama baru dengan kos sekitar RM52 juta. Ini 50% negeri dan 50% MAISH, menunjukkan bahawa infrastruktur pendidikan Islam. Seterusnya, ilahan guru kafah meningkat. Negeri Johor menaikkan ilahan guru kafah sebanyak RM150 sebulan mulai 2026 sebagai insentif kewangan kepada tenaga pengajar. Seterusnya, ini adalah perbandingan yuran, iaitu kita ambil contoh daripada yuran sekolah Islam yang SRT. Daripada aspek yuran pendaftaran, Selangor sebanyak RM300 hingga RM400, manakala Johor hingga RM250 hingga RM350. Seterusnya, aspek daripada yuran bulanan, iaitu Selangor RM200 hingga RM250, manakala Johor sebanyak RM150 hingga RM200. Dan aspek kos tambahan, iaitu Selangor RM150 hingga RM300 dan Johor RM100 hingga RM250. Dan kita pergi seterusnya kepada analisis perbandingan kewangan. Iaitu Selangor lebih komprehensif peruntukan gaji guru dan operasi pendidikan Islam, berfokus kepada pembangunan sumber manusia beasiswa pengajian. Yuran pendidikan cenderung lebih tinggi. Manakala Johor, pelaburan besar dalam infrastruktur sekolah agama baru, dan sokongan kepada guru kafah meningkat. Peruntukan khusus pendidikan Islam mungkin kurang jelas dilaporkan sebagai angka tersendiri. Seterusnya, kita pergi pada faktor penyebab perbezaan. Ada 3. Yang pertama, kos hidup dan struktur pembelanjawan negeri. Selangor sebagai negeri bandar besar boleh menukar kos operasi lebih tinggi. Manakala pengurusan sekolah swasta yang ditafis, Selangor aktif dalam proses pendaftaran dan penguasaan sekolah swasta untuk kawal kualiti berimpak kewangan juga. Seterusnya, fokus dasar kerajaan negeri. Johor memberi tumpuan kepada pembinaan infrastruktur dan insentif, manakala Selangor memberikan penekanan kepada gaji dan tajaan. Seterusnya, kita pergi kepada kesimpulan. Kedua-dua negeri memberikan peruntukan dan sokongan kewangan untuk pendidikan Islam, tetapi fokus dan cara pelaksanaannya berbeza. Manakala Selangor lebih kepada pembiayaan operasi guru dan program, manakala Johor menekankan pembangunan dan infrastruktur dan insentif kepada tenaga pengajar serta pembinaan sekolah. Dan cadangan yang ditambah ketulusan peruntukan khusus untuk pendidikan Islam agar angka dapat dibezakan. Cadangan kedua, analisis kos yuran versus subsidi untuk mengetahui beban ibu bapa, dan perkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dan sektor swasta yang digerantar untuk meningkatkan sumber kewangan pendidikan Islam. Okey, dari sudut kurikulum, sistem pendidikan Islam di Malaysia berkembang dalam pelbagai bentuk dan pentadbiran, khususnya di peringkat
negeri di mana setiap kerajaan negeri mempunyai kuasa autonomi dalam urusan agama Islam, termasuk pendidikan agama Islam. Okay. Negeri Johor dan Selangor sebagai dua negeri yang penting di semenanjung Malaysia mempamerkan pendekatan yang berbeza dalam pengurusan pendidikan Islam yang melibatkan pentadbiran, kewangan dan kurikulum. Okay, pendidikan Islam di kedua-dua negeri ini bukan sahaja bertujuan untuk memupuk kefahaman agama, malah turut diperkasakan untuk menyumbang kepada pembangunan modal insan yang berakhlak serta berilmu. Okey, kita tengok di negeri Johor. Okey, di negeri Johor, kurikulum pendidikan Islam dirangka dan diselia oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ. Kurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah agama negeri Johor bersifat lebih tradisional dan berstruktur dengan penekanan yang kuat dan mendalam terhadap penguasaan ilmu agama secara mendalam. Okey, mari kita tengok kandungan utama kurikulum. Antara kandungan utama kurikulum ialah Al-Quran dan tajwid, tauhid, fiqh, sirah, akhlak, bahasa Arab serta tulisan Jawi. Okey, kurikulum ini bertujuan melahirkan pelajar yang terbaik dari segi akidah, ibadah dan akhlak selaras dengan matlamat pendidikan Islam klasik. Okey, sistem pendidikan Islam Johor juga menekankan kesinambungan pembelajaran dari peringkat rendah hingga menengah, khususnya melalui Sekolah Agama Kerajaan Johor, SAKJ. Selain itu, kita tengok juga di negeri Selangor. Di negeri Selangor, kurikulum pendidikan Islam dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Johor. Maafkan saya. Di negeri Selangor, kurikulum pendidikan Islam dikendali oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, menunjukkan pendekatan yang lebih integratif, yang mana isi kandungan walaupun kandungan asas seperti akidah, Al-Quran, fiqh dan akhlak masih menjadi teras, kurikulum di Selangor turut memasukkan elemen pendidikan moden seperti kesedaran fizik, tanggungjawab sosial serta integrasi ilmu sains dan teknologi. Okey, pendekatan ini dapat dilihat melalui pelaksanaan sekolah agama integrasi dan Mahat Tafiz. Kita tengok pendekatan ini dapat dilihat melalui pelaksanaan sekolah agama integrasi dan Mahat Tafiz yang menggabungkan kurikulum agama dengan subjek akademik arus perdana. Okay, sistem konfa di Selangor membolehkan pendidikan Islam disampaikan secara fleksibel kepada murid yang mengikuti pendidikan kebangsaan. Okay, kita tengok dari segi pendekatan core kurikulum. Okey, di Johor lebih cenderung kepada pendidikan agama sepenuh masa yang berasingan daripada sistem pendidikan kebangsaan. Dia memfokuskan satu persatu, jadinya sekolah agama dan sekolah kebangsaan. Okay, sekaligus memberi ruang kepada penempuan yang mendalam terhadap ilmu agama. Okay, Selangor pula, kita tengok Selangor, mengamalkan pendekatan seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan umum dengan usaha melahirkan pelajar yang bukan sahaja berilmu agama tapi juga berkemahiran menghadapi cabaran dunia moden. Okey, perbezaan ini mencerminkan keutamaan dan hala tuju pendidikan Islam yang berbeza di kedua-dua negeri. Justru itu, kesimpulan perbandingan dari sudut kurikulum antara dua negeri ini, iaitu di negeri Johor dan Selangor, menunjukkan bahawa Johor mengekalkan pendekatan tradisional yang kukuh dalam pendidikan agama, manakala Selangor lebih menekankan pembaharuan dan integrasi dengan keperluan semasa. Walaupun terdapat perbezaan di kedua-dua negeri, sistem ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu melahirkan insan Muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan mampu menyumbang kepada agama, masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.